sekarang ni dah jarang kita nampak orang anyam ketupat sendiri. Kebanyakannya orang beli je dah siap dekat pasar. Ada juga yang guna ketupat plastik. Senang memang senang, tapi bila rebus dalam air panas tu, kadang-kadang kita pun risau juga. Sebab plastik boleh lepaskan bahan kimia ataupun mikroplastik. Sebab itulah saya lebih suka guna ketupat daun macam ni. Lebih tradisional dan rasa dia lagi sedap. Okey, hari ni aku nak tunjuk cara anyam ketupat pasar. Okey, mula-mula sekali kita kena cari pucuk daun kelapa. Yang ni pun aku beli je dekat pasar. Kalau nak cari sendiri memang jenuh. Okey, first kita kena buang dulu tulang belakang daun kelapa ni. Bila dah buang, dia akan jadi 2 helai daun macam ni. So sekarang kita mulalah anyam. So daun ni ada bahagian pangkal dan juga ada bahagian hujung. Jadi setiap tangan kena pegang pangkal arah yang berbeza. Maksudnya satu pangkal dekat atas dan juga satu pangkal lagi dekat bawah. So kita lilit dulu jadi 3 lilitan macam ni. So lepas tu kita buat gelung ataupun loop. Dari sini kita mula masukkan dan silang satu per satu. So step ni agak kritikal sikit sebab kena lembutkan jari dan ikut susunan anyaman. So jadi korang ikut je step yang aku buat ni sebab step ni sangatlah mudah dan juga beginner, okey? Okey, bila dah sampai tahap ni dah boleh rasa lega sikit sebab bentuk ketupat tu dah mula nampak. Okey, lepas tu kita terbalikkan. Untuk step ni penting sikit sebab hujung daun kena bertemu dengan hujung daun dan hujung pangkal akan bertemu dengan pangkal. So kalau beginner ikut je step ni dulu, kalau dah mahir nanti barulah boleh buat laju-laju macam orang-orang dulu-dulu. Okey, sekarang ni kita masukkan hujung daun ni ke bahagian hujung anyaman. Jadi hujung daun tu akan bertemu dengan hujung daun yang satu lagi. Sebenarnya menganyam ni mudah je sebenarnya, kena ikut step, kena ingat step. InsyaAllah akan jadi. Okey, yang ni pula pangkal. So pangkal akan bertemu dengan pangkal. Okey, dah hampir siap dah kita punya ketupat. Okey, so ni adalah step yang terakhir. Kita kena ketatkan sikit anyaman ketupat ni. Kalau tak nanti masih isi beras, beras akan terkeluar. Okey, so ketupat tu tak akan jadilah. Okey, untuk step ketatkan ketupat ni sangatlah mudah. So ikut je dia punya silang-silang ni dan juga anyaman ni. So yang hujung akan pergi ke hujung, so yang pangkal akan pergi ke pangkal. Okey, untuk step ni aku lajukan sikit video sebab step ni ambil masa yang agak lama. So kalau korang nak tengok memang agak boring lah. So kita lajukan sikit je, okey? Okey, siaplah ketupat pasar yang sudah siap dianyam. So kalau korang nak cuba buat masa raya nanti, boleh save video ni. So semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan selamat mencuba. Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin.